Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Sudah lambat sikit review Manchester Derby. Sebab lepas aku tengok game aku tak sempat nak ni. Sebab aku buat video sebab aku baru sampai rumah. Sebab baru tengok game Arsenal dengan game review game Arsenal, game Chelsea, tahu apa lah. So aku nak cakap benda simple pasal game Manchester Derby. Semua expect dah City untuk menang nanti 3 biji. Tapi satu benda kena keep in mind. Kau kena still tengok game ni lagi menanamkan kepercayaan aku terhadap benda ni, which is Manchester City yang ni bukanlah Manchester City yang kegemilangan 3-4 tahun lepas. And ni adalah fasa perubahan, fasa transition oleh Pep Guardiola yang dia nak cuba bawa dalam Manchester City dalam Premier League season ni. Sebab kalau kau tengok, satu player profile yang dia ambil pun dah berbeza. And macam semua tahulah, macam play macam Marmoush, play Doku yang dia ambil beberapa season lepas, and macam season ni Ryan Dias, like all these player, walaupun kita boleh quote-unquote cakap dia adalah pengganti Gundogan, dia adalah pengganti X, pengganti Y, tapi kita semua tahu cara permainan pun this is not the way yang Pep selalu main. And at the end of the day, Unai Emery pun cakap benda sama. Bola dah berubah ke arah individual brilliance. Sebab sebelum ni terlalu tactical sangat, sampai kan both teams pun dah terlalu solid tactically. So kita perlukan individual brilliance. Sebab itu je yang boleh merubahkan game. Kalau kau expect robot je semua, memang jam lah. And aku sepep sedar benda tu sebab aku tengok players punya performance. And kenapa aku bring this up sebab aku tengok dalam game ni City, aku rasa kalau ni City 3-4 tahun lepas dah hanya dalam kawah lagi teruk. Sebab this is the worst Manchester United bagi aku last season, dan this season is dalam sejarah Manchester United dalam kehidupan aku. So banyak persoalan yang boleh dibina. Dan kalau tanya aku, so nak start kat mana sembang pasal MU sekarang ni? Aku jam Amorim tak pernah lagi buat keputusan yang tepat. In terms of tepat tu bukan maksud aku betul lah. Maksud aku tepat ni maksud aku macam dia tak tahu lagi siapa dia punya defense, back 3, wing back semua tukar-tukar. So macam mana kau expect player kau nak faham apa yang kau nak cuba buat kalau kau mesti tak dapat decide. Bukan salah Amorim lah aku cakap ni, sebab kadang-kadang mungkin certain player pun tak dapat meyakinkan kau. Kejap kau rocket, kejap kau jam. Kau macam player ni serius tak serius ni, apa yang kau nak cuba tunjuk si quality kau kat mana sebenarnya? Jam. Midfield jangan cakap memang kena kicap lah dengan City. Kalau kau nak menang, kunci simple lah. Kau kunci midfield, InsyaAllah menang. Tapi midfield against City, kau guna gak midfield pivot yang semua orang dah cakap tak berkesan. Inilah jadi dia. And aku faham, like at the end of the day, setiap manager dia ada mindset, dia ada style of play, dia ada dia punya falsafah sendiri in terms of bola sepak yang dia cuba untuk implement kat side, kat team dia. But sampai satu masa kalau kau nampak dah tak berkesan, satu je jawapan, kau kena cuba ubah. Tapi kalau kau tak cuba gak ubah and kau expect result dengan magic, memang sayang lah. Sebab kau faham, Sesko, kau nampak ke dia dalam game ni? Aku tanya kau, serius kau nampak Sesko dalam game ni? Aku tak nampak Sesko. Kau nampak dia kat mana? Mbomo 20 goals lebih kurang last season. Kunya tak ada dalam game ni, tapi Mbomo one of the best player last season dalam Premier League. Satu rempatan yang cantik je lah. Bukan aku nak salahkan Mbomo, masuk ke like tactical style. And shout out bagi aku game ni dia cement kat aku, shout out kat Pep, sebab dia tahu yang one of the biggest weakness kita ada last season, 2 season lepas kita still menang Liga juga adalah kita punya goalkeeper. Yes, distribution was solid, tapi kita tak boleh betul shot stopping. So banyak bolos gol pelik, gol yang patutnya save. Kau ambil the best goalkeeper in the world, Gianluigi Donnarumma, first game of the season, dia punya debut pump, dia tunjuk one of the best save so far this season. Volley by Bryan Mbomo. So aku tak nak cakap panjang pasal City. Foden pun tiba-tiba perform. Ni benda-benda kau gaul kepala bila kau dengar Foden perform. Serius lah. Halnya jangan cakap memang robot bila je tak perform kan. Sekarang 5 gol 4 game, top goal scorer dalam Premier League. Benda-benda ni buatkan kau ragu-ragu lah dengan Amorim kadang-kadang kan. Sebab macam Pep, kita tu tahu lah last season okay, diorang dapat result against City kan, okay, solid. Tapi kenapa tak dapat keep up the results? Bukan kau dah figure out cara untuk hadap Pep. Kau ingat doang kot masa kau dekat Sporting, asal sekarang macam James macam. So ni persoalan yang aku rasa dah MU semua jam. Nak cakap macam tukar lagi manager, berapa ratus kali nak kita terminate manager, nak habis duit bayar kontrak full up, sedepuk kat manager. Bagi aku macam ni je, by Oktober, November, 2 bulan ni, kalau kau tak dapat agak top 10 dalam Liga,
persoalan terbesar perlu dicari lah terhadap Amorim. Sebab at the end of the day, kau tak boleh spend the amount of money yang kau spend dengan Shesko, Momo. Aku ingat semua team spend banyak. Yes, tapi kau tak boleh expect kau dapat spend semua ni, and kau expect kau dapat apa orang panggil lah, dapat spend semua ni, and kau dapat pre-season dengan team, kau still dapat bottom 5 dalam Premier League. This is not acceptable. Aku kadang-kadang pun rasa macam nak tengok jugalah Momo, Cunha ni fire untuk bekerjasama. Kau bayangkan dua attackers yang paling solid, antara yang paling solid Premier League last season, Cunha dan Momo, bergabung satu team against bersama dengan satu player muda yang up and coming, yang semua big teams nakkan, which is Benjamin Sesko. Tapi jam. Aku tak boleh nak bayangkan lah. And aku sayang kat dari MU, like, kesabaran yang diperlukan untuk hadap semua ni. And sebab aku faham, sebab asal pun dah lalui this deep, but tak seteruk ni kan, tak selama ni, and tak sebanyak manager ni, and itu membuatkan aku rasa MU kadang-kadang macam dah betul ke dia tak boleh diselamatkan kan. So kalau still ada player lagi yang macam fikir nak pergi ke MU kan, aku rasa kena betul-betul tengah bina career ni, kena fikir betul-betul. Masuk bila betul-betul team ni dah betul-betul cement position, compete for the top 4. At least Ten Hag dulu first season nombor 3 mat. And dia dah start tunjuk result dia lepas 2-3 game. Lepas game keempat kot. Sebab first game kena hanyak Brentford, betul kena hanyak Brighton, aku ingat. Lepas tu dia dah game Arsenal, dia hanyak Arsenal, betul dia solid top 3 kan. Betul menang FA Cup lah sebelum dia kena sack. But Amorim, tu gila dia punya rekod. Kalau kau tengok kan, 16 kalah kot dalam semua game dia Premier League so far. Tak silap aku 16 lah. And aku faham like, so Arteta pun pernah jam sebelum masuk. Aku tengok first ni kena henyak berapa game tu. Yes, tapi tak sebanyak ni doh. Tak sebanyak ni. Combine last season tak sebanyak ni. Tu je aku boleh cakap. And other than that, aku rasa kita kena cuba fikir berapa lama lagi sebenarnya nak bagi Amorim ni masa. Sebab aku tanya aku lagi, biar je Amorim sebelah hujung season. Biar je. Tapi like, adakah aku betul nak take that risk? Relegation battle risk? Takkan lah relegation battle, bro. Kalau keep on macam ni, lepas ni Chelsea up and coming doh. Up and coming. Dia dah buat kesilapan against Brentford, last minute goal, tak fokus. Kau ingat dia nak buat kesilapan yang sama against Manchester United, guys. Aku tak rasa Maresca akan buat kesilapan salah sekali lagi. Kalau kau tanya aku, Maresca, Amorim, siapa kepada kali tinggi untuk buat kesilapan 2 kali? Amorim. Sebab dia sampai sekarang tak boleh decide siapa midfield dia. Sampai sekarang tak boleh, midfield dia dah decide, tapi masa aku tak berkesan, tapi dia tak setuju lagi dengan keputusan tu. Keputusan tu ada keputusan salah. Dia tak decide lagi siapa back 3 dia. Asyik tukar. Dia punya wingback tukar. Bro, kalau macam ni lah keep on, the worst is coming tu je aku boleh cakap.